depan. Oh sedap bang, bulan puasa ni. Geng, kalau aku datang dekat Bazar Lorong Pandan ni, bermakna aku akan singgah dekat Mango Float Brothers ni. Kedai air paling famous sekali dekat Bazar Lorong Pandan ni. Menangkap. Macam-macam jenis air ada. Ada 16 jenis air kat sini. Vitamin kita ada mango float. Okey, mango, kita ada coklat tu apa? Lepas tu kita ada Katira madu 3. Madu 3 ni sebulan sekali saja, hanya bulan puasa saja kita keluarkan. Oh, dia jarang-jarang lah. Jarang-jarang, sebulan saja. Dia punya temikai kita cincang dalam balang tu. Blue lemon. Oh, baik. Buah-buah ada dalam ni, lemon madu, honey tea yogurt. Besok tak habis bang? Tak habis, banyak ni nak cerita pun panjang ni. Banyak betul. Katira ni mengundang bang, mengundang ni. Ini paling hot dekat sini Katira. Warung Azrul. Bang, ayam goreng bang. Kan kita ada buat jual ayam goreng. Okey. Kita ada rangka ayam. Okey, rangka ayam. RM6. Harga Rahmah. Warung Azrul. Baik bang. Lepas tu beli air kan? Satu ni. Satu RM5. Satu RM5. Gula Melaka dia. Oh, dia ada gula Melaka Ada gula Melaka. Alright bang. Bang, yang air ni berapa? Ni air soya. Air soya satu bungkus RM5. Bang, kau jangan lupa tau, kalau datang dekat Bazar Lorong Pandan ni, Mango Float Azrul. Bang, satu balang boleh? Boleh bang, boleh. Bukan bang.